kedai makan macam ni tadi tu Tiga kali aku pusing. Kedai makan Kelantan. Macam Syak. Ya Allah. Weh Syak. Mi, Kau buat apa daripada tadi? Aku dah 63 order kau kat sini lagi ni. macam biasa Mi kena sidai. Kena sidai. Aku pantang lah kalau orang kena sidai ni. Lagi-lagi member. Sekarang ni kau nak settle lah. Kau boleh settlekan ke? Kau nak cara halu ke cara kasar? Cara kasar macam ni Mi? Cara kasar macam mana? Ni kau aku. Kak, tepi sikit. Awak ni kenapa? Lambat sangat. Apa dia? Mi, customer dia nak cili lebih. Cili lebih. Siap. Dah siap. Weh, cepat gila order aku. Patutlah ada kau 60 order Benda simple lah Syak. kau dah 60 order lah. Pinjam lah 100. Main pinjam-pinjam pula. Janganlah macam tu Syak. Kau nak cari duit lebih kan? Kau jangan lupa kau follow je hari-hari cari makan. Lepas tu kau jangan lupa buat video pasal Malaysia Daily Life. Yang nak paling senang sekali Syak. Kau buat video macam jalan-jalan cari makan. Lepas tu kau hashtag. Lepas tu kau dapat duit RM200 tau. Uish. Singgung. Customer video call gerak lu Mi. Okey. Sanglah kau customer bising. Bang, nah bang order. Sorry bang lambat. Cepatnya sampai aku baru je order. Biasa abang top rider ni. Okay bang. Aku dah lapar ni. Nasi goreng. Bang, apa ni? Aku order nasi goreng cili padi yang sampai padi je. Aduh, ni punya kerja ni. Bang, abang tunggu situ kejap. Saya nak ambil nasi kejap. Abang tunggu situ. Korang Abang tunggu situ bang.